Tahu tak apa beza bayar loan rumah RM100 ekstra sebulan dengan bayar RM1,200 sekali pada hujung tahun? Yang mana sebenarnya lebih win? Anda bayar RM100 sebulan selama 10 tahun, total RM12,000. Kalau kawan anda bayar RM1,200 pada hujung tahun, selama 10 tahun, juga RM12,000. So, siapa jimat lebih banyak? Jom kita tengok calculation sebenar. Sebelum tu, jangan lupa save dan like dulu video ni. Tekan loan rumah RM500,000. 35 tahun, rates 4% dan bayaran bulanan 2213.87. Senario 1, jika anda buat bayaran biasa, tak bayar extra payment selama 35 tahun. Jumlah faedah yang anda bayar 429,706.88. Senario 2, kalau anda bayar 100 sebulan selama 10 tahun, jumlah faedah yang anda bayar dalam anggaran 402,844. Faedah yang dijimat 2686.1.91 dan tempoh pinjaman yang dipendekkan 17 bulan. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu anda mohon dan semakkan loan rumah supaya lebih mudah lulus. Senario 3, kalau anda bayar RM1,200 pada hujung tahun selama 10 tahun, jumlah faedah yang anda bayar dalam anggaran 403,534.61. Faedah yang dijimat 26172.27 dan tempoh pinjaman dipendekkan 17 bulan. Sama dengan senario 2. Beza faedah antara senario 2 dan 3 ialah 689.64. Kesimpulannya, senario 2 dan 3 lebih banyak jimat faedah dibandingkan dengan senario 1. Oleh itu, korang kena buat extra payment kalau nak dapat penjimatan loan rumah. Walaupun di antara senario 2 dan 3 penjimatan hanya 689.64, tetapi ini menunjukkan anda akan lebih jimat jika bayar extra payment setiap bulan. Ini kerana prinsipal dikurangkan dengan lebih cepat dan lebih kerap melalui pembayaran bulanan. Jangan lupa follow Melissa untuk tips yang berguna. Dan kalau anda ada soalan, boleh komen di bawah.